Assalamualaikum geng. Kembali dalam channel aku, Fahmi Zakaria Channel. Okay, hari ni ada satu paket bukan datang lah, aku beli. Aku beli Mini 3 second hand, harga jackpot geng. Harga jackpot, aku dapat harga jackpot di tahun 2026. Kalau korang tanya atam aku ada ke tak, masih ada geng. Tapi yang ni harga jackpot, jadi kena sambar. Kalau tak sambar, rugilah geng. So ada dapat bag original daripada DJI. Lepas tu okay, ada drone. Oh tak kemas, sendek lah geng. Barang second hand. Lepas tu ada apa lagi? Ada propeller guard 360 by DJI. Original mat. Biasa tengok tak original. Wah. Macam mana geng? Okey tak? Aku rasa okey kot. Harga jackpot dapat barang macam ni okey tak? 2026 kot. Okey, jom kita teruskan. Okey, apa yang ada dalam kotak ni? Kita buka. Wah, ada drone. Okey, ada drone. Tengok sikit. Drone baru. So apa yang ada dalam kotak ni? Ni casing dia. Aduh, payah pula nak buka ni. Ya Rabbi, ya salam. Okey, remote. Ush. Wah, owner lama ni. Ada silikon. Okey, ada silikon. Okey, jap kita simpan dulu. Okey. Serius tu, macam baru So, dalam beg ni ada apa? Jangan. Okey, apa lagi jajan yang ada? Mau kita tengok. So, ada satu lagi tali pengikat. So, yang ni ada ND filter geng. Okey, ND filter. Lepas tu ni benda ni stiker. Stiker. Lepas tu okey. Original. Propeller guard. Propeller. Sekali dengan propeller. Okey. Lepas tu ada propeller lagi. Mungkin dah guna. Aduh. Lepas tu ada screwdriver. Ada benda kita ni. Ada yang macam penutup. Ni penutup apa? Penutup motor ni. Tapi yang ni tak elok lah pakai. Takut motor panas kan. So ada kabel. Okey, tersimpan dulu yang ni. Lepas tu ada lens protective cover. Ada lagi. Ada satu pada ni, ada satu kat sini. Ni lama beli baru sini kot yang ni. So yang ni ada kaki laba-laba. Banyak ni jajan dia.
Oh, ini ada cover untuk kita panggil apa? Cover gimbal. Oh, ini cukup lengkap ni. Walaupun second hand. Ni ada ni. Dah apa gini? Oh, ni nak bubur kamera Betul tak? Skru. Betul tak? Lepas tu ada apa lagi? Oh, bateri. Okey, bateri 2. Ada bateri 2. 2 bateri. Oh, dah tak fokus apa dah. Bateri standard. Ultralight bateri standard 2. Uish, nikmat apa lagi yang kau dustakan ni? So, kalau korang tanya kenapa aku beli Mini 3 sedangkan aku dah ada Atom. Jadi, yang ni dia true vertical. And then sensor dia lagi besar. Kamera dia lagi cantik. And then dia king of long range. Tapi Atom 2 pun boleh pergi jauh juga. Cuma yang ni kita kata kita beli sebabnya kita ada dapat jackpot. Harga jackpot. Dengan propeller guard lagi dapat. Maksudnya nak fly indoor boleh lah. Nak fly indoor boleh. Propeller guard ni. Tapi nak benda fly indoor. So inilah geng. Harga jackpot Mini 3 di tahun 2026. Kalau korang tanya berbaloi auto top untuk memiliki Mini 3 second hand, yes, berbaloi. Tapi dengan syarat engkau kena tahulah barang dia macam mana condition. Macam aku ni, aku dapat kawan aku yang jual, and then aku tahu dia memang jaga barang. So, dia pula jual dengan harga jackpot. Jadi, kalau aku tak ambil, aku bodoh. Okay? Okay, nantikan video seterusnya. Kita try fly. Berapa lama kita boleh pergi dengan bateri DJI ni. Kita test. Sebabnya, kalau tengok sebelum ni, video, memang dia boleh pergi, standard bateri dia boleh pergi 7 kilo. Balik 7 kilo. Pergi 7 kilo, balik 7 kilo. Nanti kita test. Okay? Okay, geng. Assalamualaikum.